kita dah sampai. Kita pick up dulu. Reviewer pertama. So apa hang expect? Review tak ada expect apa-apa. Tak ada expect apa-apa. Tak tahu apa-apa. Tak tahu apa. Okey, Ada aku zero expectation. zero expectation. Okey. So maybe best lah. Tak tahu lah. Tak tahu kan. Kita tengok aja nah. So untuk aku pun benda yang sama lah. Aku tak tahu. Menangkan ni first time lah aku dipanggil untuk review cerita hantu pemuja. So kita dah tengok apa jadi. Okay, apa expectation? Sagi. Kita kena tengok dulu. Tengok dulu lah mau cakap. Kita tengok dulu lagi. Ya. 1, 2, 3. Kena tak? Masuk, jom. Jom. Masuk. Jom masuk. Oh, tak. Big hall lah. Kita pergi big hall lah. Nama hall ni big. Mana? Ui, big hall pak. Big kita tengok. So, macam mana? So, ya. Hello. Dating lah pak. Itu lah Kita dia. dating kali ni. Wah, Lara tak tidur ni. Kamu tak tengok wayang. Lama tengok ya. Tengok wayang Tengok tidur. tak pergi tidur risau tidur. Aku kalau takut tidur. Mana? Duduk mana? Media. Mana? Oh, dia ada ni. Dia ada tulis dekat seat media. Ui. Wah. Ini ke? Tak. Media. Mana? Media kat mana? Dia antara B dengan C. B dengan si depan lah. Ni Belakang. media. Sini boleh. Sini boleh? Okey. Sini? Sini boleh. Kau kena duduk dalam. Tak payah dalam. Dalam sangat tak nampak. Ui, besar mat. Ya. Ha? Besar? Okey. Cuba di bawah lah. Macam ni. Tengok yang viral kat track yang lepas kamera dekat janggut tu. Kalau bodoh. Bodoh gila tu. Okay, kita nak test lah. Kalau tak kamera gini, adakah footage dia macam mana, audio macam mana. Tapi antara benda yang menyesal adalah tak beli popcorn, lapang. Kan? Lapang sengah, wayang tak start lagi. So dah tahu tak lepas ni kalau review filem, makan siap-siap ataupun bawa popcorn dulu. Dan jangan masuk 8 ke 8. Jangan masuk awal. Jangan masuk awal. Pisang masuk awal tu. Ku coba untuk menguraikan nafas dan tangisan jiwa resah dalam kelam.
Selamat malam semua. Boleh kuat sikit tak? Selamat malam semua. Malam. Kelakar. So kepada media yang nak bergambar, sila pergi ke hadapan. Aduh, bongok lah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, so kita sambung. Tadi yang dah tengok video macam mana Yasin yang first timer. Jadi untuk review cerita seram dalam Malaysia ni. So macam video pertama tu lah Yasin cakap, kami zero expectation, tak tahu apa benda macam mana, sebab trailer seorang tak tengok, bila masuk baru tahu oh cerita dia macam satu keluarga. Dah tak mau spoil lah. So mungkin yang Yasin nak review, Yasin nak reveal, bukan review logo nah, review macam mana cerita ni. 15 minit, Yasin tekankan 15 minit pertama kot first. Yang apa boleh tengok video yang Yasin nak set up kamera waktu tayangan premier tu. Wih. 15 minit pertama membuatkan Yasin rasa silap aku main cerita wayang ni. Macam mana? Yasin punya style cerita hantu ni tak ada lah Yasin suka. Tapi kalau tengok kat rumah aja, tak pernah tengok kat wayang. So bila tengok wayang dengan sound ni gelap, ui macam mana mat. Memang 15 minit pertama pun dah membuatkan rasa itulah scary. Memang sampai dia punya jump scare, sampai awal-awal tu dia trigger lah untuk jump scare tu, capai lah Yasin punya expectation. And then untuk macam biasalah dalam tengok barisan pelakon dia, ada Ki Razali, ada Yasmin Hadi, lepas tu ada Maria Farida, Namron. Yang 4 orang tu Yasin tak ada masalah sebab dia pun memang dah senior, dah senpai, dia memang power gila. Tapi Yasin perasan seorang, apa nama dia, Nafis Anwar. Ini dia punya apa, side character, Watak Ahmad. Jadi dia tu serius, Watak Ahmad tu membuatkan perjalanan dalam cerita tu hidup dan pergi lebih jauh lah. Serius cakap, macam untuk Nafis Anwar, Ahmad harap teruskan yang punya style lakonan ni. Memang jadi yang punya watak memang sangat-sangat supporting, yang sangat-sangat bantu dia je lah. Kalau tak ada Ahmad dalam cerita dia macam tak lengkap lah. Itu apa yang saya rasa lah. Untuk Azmir Afendi, Yasin dah dengar Jason T, anak David Tell, penerbit filem ni, dia ada cakap ini merupakan filem pertama dia. So good job lah. Untuk filem pertama Hanapa Abang macam ni memang good job. InsyaAllah dalam cerita faham lah, mungkin first movie boleh improve sebab ending dia tu geram sikit. Tapi tak apa, apa pun filem dah okey. Dia punya elemen hantu seram semua sampai. So untuk bagi markah macam mana sini bagi 3.8/5 lah. Okay. Kalau storyline best sikit sebab jump scare hantu memang banyak macam-macam jenis memang seram lah. So kepada siapa yang nak pergi ni, apa boleh pergi 22 hari bulan Januari dia punya release. So marilah sama-sama kita support filem lokal. Untuk pembuka lah, saya rasa ni adalah filem hantu untuk pembukaan pada tahun 2026 kan, 22 Januari.
Jom sama-sama support. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.